Ustazah, Ya. saya dengar tadi Ustazah kata Ustazah tak tarik pun laporan polis. Tapi tiba-tiba mahkamah kata laporan tu ditarik. Saya boleh kenalkan terperinci tak? Sebab pada yang saya telefon 26 bulan tu, saya kata mengapa apa ni tak ada kena khabar berita lah. Dekat nak sebulan dah tak kena khabar berita. Adakah ada yang ditangkap, ada yang didakwa tu ada. Lepas tu dia jawab lah, saya dipanggil ke pejabat untuk ambil surat yang mengatakan dia dah dakwa seorang akaun keldai lah rasanya, digantuk juga menggunakan Hong Leong Bank. Lepas tu dalam statement tu dia kata pendakwa raya seolah-olah menyelesaikan dah kes itu. Dalam ayat tu lah. Saya bayar kalau kes itu dah selesai. Saya takkan tarik balik. Jadi yang menarik balik tu saya tak tahulah siapa. Bermula 3,000 sampai kesudahnya jadi 116,000. Ada sebab dia berantai itulah. Macam Datuk kata overlap, waktu tak mampu overlap kan. Dah lama dia jadi banyak lah. Berapa lama dalam tempoh dia nak membiak tu daripada 3,000 tu? Dia yang membiak 3,000 sampai tu tak lama. Dalam saya tu buat yang ni dalam bulan 7. Okey, pinjaman pertama 3,000. 3,000. Lepas tu dalam berapa lama jadi 116,000? Dia kata ada. Bila kita bayar cantik, dia bagilah. Sebelum tu memang saya bayar cantik lah. Kita pinjam 10,000 kita boleh bayar, pinjam 5,000 kita boleh bayar. Bila lama-lama kita semakin banyak tu semakin tak boleh nak. Itulah. Berapa alung sebenarnya? Yang saya apa tu dalam 9 orang lah. 9 orang. Jadi 116. Ya. Tapi masalahnya dia orang kata nak tangkap. Ada seorang yang alung tu dia asal pada PWB, tapi dia dah tukar menjadi Alun Jadian ni tadi. Dia kata nak tangkap daripada tahun 2021 lagi. Sampai sekarang tak tangkap-tangkap. So saya pun nak ditanya-tanya. Padahal dia dah tahu dah maklumat tu. So selepas jumpa MHO, apa perasaan? Sebelum ni kau takut. Sekarang ni alhamdulillah, syukur pada Allah lah. Saya agak lega lah. Ya Allah, itu kerja Allah semua ya. So sekarang ni langsung tak bayar dah? Langsung tak bayar. Start daripada bulan 9 berjumpa tu saya tak bayar dah. Tapi maknanya saya berusaha jugalah. Macam dengan KPKT saya cari sendiri. Rupanya memang Cina yang ditangkap dekat rumah saya tu memang dia menggunakan syarikat KPKT tu. Padahal tak ada pun. Tapi dia masih mengganggu lah dengan menelpon. Nama Ustazah? Ya, Mastura. Ustazah Mastura dia faham? Ya, dia lantik faham. dia tulis Ustazah M. Boba lah menangis sikit. Boleh?